Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Ahmad Haziq bin Muhammad Munir. Nombor matrik saya E202510347115. Dalam video ini saya akan mendemonstrasikan beberapa latihan seperti program latihan kekuatan dan suaian fizikal yang direka khas untuk penyakit diabetes jenis 2. Penerangan populasi. Populasi sasaran bagi program latihan ini ialah individu yang mengidap diabetes jenis 2. Ia merupakan keadaan di mana badan tidak menggunakan insulin dengan berkesan, menyebabkan paras gula dalam darah menjadi tinggi. Keadaan ini biasanya berlaku dalam kalangan individu yang kurang aktif, mempunyai berat badan berlebihan serta mengamalkan gaya hidup sedentari. Kurangnya aktiviti fizikal boleh menyebabkan peningkatan lemak badan dan menurunkan keupayaan badan untuk menggunakan glukosa dengan berkesan. Oleh itu, senaman seperti latihan kekuatan dan aktiviti aerobik amat penting kerana ia dapat membantu meningkatkan penggunaan glukosa oleh otot, meningkatkan kecergasan fizikal serta membantu mengawal paras gula dalam darah. Seterusnya, saya akan mendemonstrasikan beberapa latihan yang sesuai untuk pesakit diabetes jenis 2. Mari kita lihat. Sebelum memulakan latihan utama, sesi dimulakan dengan warm-up yang terdiri daripada regangan statik dan walking. Regangan statik membantu meregangkan otot serta meningkatkan fleksibiliti badan, manakala walking dilakukan untuk meningkatkan kadar denyutan jantung secara perlahan serta meningkatkan aliran darah ke bahagian otot. Pemanasan badan sangat penting kerana ia membantu menyediakan badan untuk melakukan aktiviti fizikal serta mengurangkan risiko kecederaan semasa latihan. Latihan yang pertama ialah wall push-up. Kesalahan biasa ialah tidak mengekalkan badan dalam keadaan lurus atau melakukan pergerakan terlalu cepat. Ia sesuai untuk pemula kerana ia menggunakan sokongan dinding dan memberikan tekanan yang lebih rendah berbanding push-up biasa. Latihan ini dilakukan dengan berdiri menghadap dinding dan letakkan kedua-dua tangan pada dinding. Turunkan badan ke arah dinding separa perlahan dan tolak kembali ke posisi asal. Ia membantu meningkatkan kekuatan upper body iaitu otot dada, bahu dan tricep. Latihan kedua ialah body weight squat. Kesalahan yang perlu dielakkan ialah membungkukkan badan terlalu ke hadapan atau membiarkan lebih daripada hujung kaki. Ini memberi fokus kepada otot bahagian bawah badan seperti quadricep, hamstring dan glute. Semasa melakukan squat, anda perlu memastikan belakang kekal lurus dan lutut tidak melepasi hujung kaki bagi mengelakkan kecederaan pada sendi lutut. Individu yang mempunyai tahap kecergasan yang rendah boleh menggunakan kerusi sebagai sokongan. Seterusnya ialah weighted squat menggunakan dumbbell. Kesalahan yang perlu dielakkan ialah menggunakan beban yang terlalu berat atau pergerakan terlalu laju. Pegang dumbbell kedua-dua tangan dan lakukan pergerakan squat dengan menurunkan badan secara perlahan-lahan dan kembali ke posisi berdiri. Otot utama yang terlibat ialah quadricep, hamstring dan glute. Penggunaan beban membantu meningkatkan kekuatan otot kaki serta meningkatkan keberkesanan latihan. Seterusnya, latihan dikenali sebagai dumbbell bicep curl. Kesalahan yang perlu dielakkan ialah menghayunkan badan untuk mengangkat beban. Pegang dumbbell di kedua-dua tangan dan angkat dumbbell ke arah bahu secara perlahan sebelum menurunkannya semula. Otot utama yang terlibat ialah bicep pada bahagian lengan. Pergerakan yang terkawal penting bagi memastikan otot bekerja dengan lebih efektif pada bahagian bicep atau pada bahagian lengan. Latihan kekuatan yang terakhir ialah shoulder press.
Kesalahan biasa ialah melengkungkan belakang semasa mengangkat badan. Kita perlu memegang dumbbell di baras bahu dan tolak ke atas sehingga tangan hampir lurus. Kemudian turunkan semula secara perlahan. Otot yang terlibat ialah otot deltoid pada bahagian bahu. Latihan ini membantu menguatkan otot bahu serta meningkatkan kestabilan bahagian atas badan. Latihan yang berkenaan dengan aerobik iaitu latihan terakhir di kardio ialah breathwork. Breathwork merupakan aktiviti aerobik ringan hingga sederhana yang sesuai untuk pesakit diabetes. Aktiviti ini membantu meningkatkan kecergasan jantung dan paru-paru serta meningkatkan stamina untuk membantu badan menggunakan gula dalam darah sebagai sumber tenaga. Aktiviti ini dilakukan dengan berjalan pada kadar yang lebih laju daripada berjalan biasa. Aktiviti ini juga membantu membakar kalori dan meningkatkan tahap kesihatan secara keseluruhan. Ia juga dapat membantu mengawal paras gula dalam darah bagi pesakit diabetes. Pada akhir sesi latihan, peserta perlu melakukan cooling down yang terdiri daripada regangan statik dan pernafasan secara perlahan. Cooling down penting untuk membantu menurunkan kadar denyut jantung secara beransur selepas melakukan aktiviti fizikal. Regangan juga membantu mengurangkan ketegangan otot serta meningkatkan proses pemulihan badan. Nafasan yang perlahan dan terkawal membantu badan kembali kepada keadaan normal selepas latihan. Secara keseluruhannya, program ini menggabungkan latihan kekuatan dan aktiviti kardio yang dilakukan secara berperingkat dan terkawal. Latihan yang konsisten dapat membantu meningkatkan kekuatan otot, kecergasan fizikal serta membantu mengawal paras gula dalam darah bagi individu yang menghidap diabetes jenis 2. Oleh itu, pelaksanaan program latihan yang terancang dan selamat amat penting bagi membantu individu menjalani gaya hidup yang lebih sihat dan aktif. Ia membantu meningkatkan kekuatan otot, fizikal serta kualiti hidup individu yang menghidap diabetes. Itu, program latihan yang dirancang dengan baik dan dilaksanakan secara berperingkat merupakan satu pendekatan yang berkesan dalam membantu individu menjalani gaya hidup yang sihat serta meningkatkan stamina untuk melakukan semua aktiviti harian dengan baik. Bagi pesakit diabetes, aspek keselamatan amat penting semasa melakukan latihan. Individu perlu memastikan paras gula darah berada pada tahap yang selamat sebelum memulakan latihan. Selain itu, latihan perlu dimulakan dengan pemanasan dan diakhiri dengan penjukan bagi mengurangkan risiko kecederaan. Pengambilan air yang mencukupi juga penting bagi mengelakkan dehidrasi semasa melakukan aktiviti fizikal. Jika paras gula dalam darah berada pada tahap yang kurang selamat ataupun tidak selamat, latihan disarankan untuk tidak dijalankan pada hari itu. Dan terima kasih.